tak nak jadi susah macam mak ayah aku kena cari kerja yang bagus. Pada usia saya 26 tahun, saya dah dapat gaji RM15,000 sebulan. Pada waktu tu kerja dekat Bank Islam. Sebelum tu RHB, CIMB. Rupa-rupanya saya pun buat silap yang sama. Okey. Rupanya kesilapan yang saya takutkan satu ketika dahulu berlaku pada diri saya, cuma satu benda je saya selamat. Saya tak bankrupt dan saya juga tidak bercerai kerana masalah kewangan. Saya dapat sedar awal sikit, cari ilmu, cari guru betul, cari kawan-kawan yang betul, upgrade sikit kerjaya, keluar daripada pegawai KPK, keluar daripada kemulut blacklist yang satu ketika dahulu 2 biji rumah dilelong, pinjam alung, 2 biji kereta dilelong, masuk pegawai KPK. So itu adalah kepahitan yang saya lalui. So dengan berjayanya keluar daripada kemulut tu membuatkan saya berada pada kerusi saya sekarang lah. Kerusinya bukan kerusi sebagai banker yang bagi orang loan dan tambah hutang, tetapi kerusi saya sekarang adalah seorang financial freedom coach yang mengajar orang pula, okay, dah kau keluar daripada roda kehidupan, perangkap kita panggil sebagai rat race lah kan. Perangkap kehidupan ni yang mana hidup sebenarnya tidak perlu bergantung pada hutang semata-mata, dan jangan salah anggap banyak duit yang kita dapat bukan menentu bagus kita dalam mengurus kewangan. Kalau tak pandai urus pun boleh kecundang macam mana berlaku pada diri saya dan juga parents saya.